Sampai sini, hotel dekat area Besut. Malam ni kita pergi jumpa kawan kita. Besut dah masuk sempadan negeri Terengganu dah. Nama hotel ni Manor Beach Resort Terengganu. Okay, ni dia punya reception. Lawa macam tile dekat Melaka. Ni dia punya reception. Dah sampai. Dah sampai. Saya tanya, Mami, cantik tak? Cantik. Tak? Cantik. Selesa. Hotel yang selesa. Depan tu ada bunyi swimming pool. Tapi dia terhalang dengan tembok. Kita pun tak tahu cara nak masuk dia macam mana. Okay, malam kita keluar. Jumpa kawan Mami. Kita tengok toilet. Bersih. Okay, kita relax santai dulu. Bersihkan diri dulu. Penat betul ni. Daripada Kelantan ni. Masuk-masuk tu duduk situ. Kita lihat jap. Dah baru. Betul lah nak buat masjid. Dah tentulah imam kampung dengan pejabat tanah pun tahu. Why? Rupanya kan, yang kita dengar bunyi kolam tu kolam beras ada. Patut dah ada satu building. Kolam kat kita sebenarnya pool access. Bilik yang kita duduk ni pool access. So pagilah insya-Allah kita mandi kat sini. Ni bilik kita, tu kolam. Weh, murah gila. Harga 140 je. Pool access punya dia bagi. Alhamdulillah. Rezeki Allah bagi. Ni dah 2 kali tau. Alhamdulillah dapat harga bilik upgrade. Pool access. Nanti adik esok. No. Alright. Good morning. Tu ada yang tengah tidur lagi tu. Okay, bilik kita ni best tau. Agaknya dapat rezeki, dapat upgrade bilik. Ni bilik kita. Tu full access. Weh, harga 140 weh. Dapat full access, alhamdulillah. Tu dapat mandi budak-budak. Rasa nak stay sini lagi. Tak nak balik. Macam mana? Ini view swimming pool. Ni bilik yang full access lah. Ni alhamdulillah rezeki kita dapat bilik ni. Next time kalau takut you all order, belum tentu dapat lah. Sebab ni promo Agoda. Ni cantik lah. Ada chalet. Suasana pagi dekat Besut Terengganu. Sebenarnya dia dekat dengan laut. Sini macam ada suasana macam ala-ala Bali. Ada chalet-chalet ni, ada buka lampu tu, maksudnya ada orang tu. Tunggu ni. Ada Manor Beach Resort. The Manor Beach Resort Besut Terengganu. Harga bilik 140, full access. Level kita ni semua malam tadi ada orang. Buka pintu bilik terus swimming pool. Alah, tak sabar. Alamak, anak-anak nangis lah. Kita kena tukarkan baju dia, buka pampers dia. Okay, bye. Alamak, sedihnya. Ada yang buka pampers, buka baju. Pakaikan dia pelampung terus. Jah.
Mau datanglah sini bawa anak. Kalau anak nak mandi lah. Ni ada tempat mandi budak-budak ni. Tu kolam dewasa pun ada. Tempat mandi budak-budak. Tadi situ bilik kita. Swimming pool. Daripada swimming pool tu jalan kaki je. Rupanya restoran dia buka. Tapi untuk yang breakfast included lah. Buffet tak ada. Kalau nak order ala carte insyaAllah ada. Tu ada nasi lemak. Nasi lemak harga berapa adik? Satu set berapa? Satu set tu ni lah harga dia. Mana tak nampak? Tapi ni harga untuk buffet lah. Oh. Untuk ala carte tu saya tak tahu. Oh, okey. Alright, dia cantik. Adi, Negara. nak jadi macam pendal Lela Renang. Umur dia setahun lebih. Dia dah pandai renang. Dia dah pandai lompat kolam dewasa. Dia mungkin pelapis pendal Lela Renang. Itu tengah boring. Dia boring. Ada orang tengah boring sebab kakak dia belum bangun. Kejap-kejap dia pergi kat pintu, dia selak langsing. Kakak dia masih ngorok lagi. Takkanlah dia nak mandi seorang-seorang. Dah lama dah dia mandi seorang-seorang. Tadi dia jadi pandai Lela Renang kat situ. Terjun kat kolam dewasa. Budak ni baru umur setahun lebih. Birthday dia pun belum sampai lagi. Dia 2 tahun. Baru setahun 11 bulan ni budak ni. Dapat hadiah souvenir dari Pija. Dia bagi tudung untuk anak kita. Satu tudung, satu anak tudung. Ke ada dua-dua anak tudung. Mac ni dia jual tudung jenama mesuk. Cotton sarung. Memang selesa gila. Kita pernah beli tau. Dia bagi untuk anak kita. So you all nak beli, support, beli, boleh pergi dekat TikTok dia. Okay? Thank you Pija. Checkout time. Tak boleh move on lah. Kat situ dia rumah macam konsep Terengganu. Sambil mandi-mandi tadi, ya Allah, healing gila. Belah sana pun sama. Okay, bye. We will come again. The Manor Beach Resort. Feel the ambience. No. Okay, ni tangga dia macam tangga Melaka. Tu rumah untuk kafe makan dia. Kat situ, kalau provide breakfast kat situ lah makan. Dekat sebelah kolam je. Lagi satu kolam. Tapi dia side belah sana lah. Ni kita yang area sini. Wah, meriah. Sekejap tak boleh move on lah dengan architecture Terengganu. Tu. Ya Allah, cantiknya tangga dia. Ni ada chalet-chalet kat sini. Kita tak sempat nak review. Chalet-chalet ni atap konsep Terengganu. Ni tadi kolam yang kita stay tadi. Atas ni. Ya Allah, cantik. Dia macam rasa vibes ala Bali. Alah, dia ada construction lah. Patutlah tak boleh stay. Tapi cantik. Dia punya kayu reput. Sayang. Okay. Tu vibes Bali. Tu. Sana ada satu bangunan. Okay. Let's go back. Bilik yang kita stay tadi, bilik 208. Ngam-ngam depan pool. Pool access. Next time datang lagi, kita nak pergi Pulau Perhentian. InsyaAllah kita akan stay lagi dekat sini. Tengoklah macam mana. Mungkin chalet kayu ke? Ni yang dekat dengan pool ni ke? Tapi macam under construction lah dia punya chalet. Sebab kayu kan, memang kena maintenance lebih lah. Tapi memang lawa gila dia punya architecture. Bumbung Terengganu ni lah, konsep rumah Terengganu. Tengok kafe dia. Lawa ni kalau dapat makan kat atas rooftop. Next time insyaAllah kita datang sini pun kan bumbung dia konsep Terengganu. Tak boleh move on. Rasa nak tambah lagi satu malam. InsyaAllah kita datang lagi Manor Beach Resort. Best stay sini. Walaupun dia terceruk sikit ke kampung dalam, tapi I love the concept of Terengganu and Melaka. Bye. Okay, kita menuju ke rumah nenek kawan. Nenek Syawal. Macam kita balik kampung lah ni.
suasana kampung tu. Banyak pokoknya. Syawal, cantiknya kampungmu. Wow. Kampung dia suasana tenang gila. Mami? Ya, sekejap Ni dekat Besut ni. Kita dekat Besut Terengganu. Tengok, look at the view of the kampung. Banyak pokoknya. Padi Kubah. Tengok jap. Dekat je dengan rumah Syawal. Ni macam ala-ala Moskow tau. Okay, jom. Kampung area Besut dekat dengan jeti perhentian. Ya Allah, Allah rezekikan. Jumpa tempat ni. Masjid ni lawa gila. Macam dekat Moskow. Masjid 8 Kubah nama dia. Masya Allah, ni ada orang. Naik? Oh, boleh naik? Oh. Ni ada orang jual-jual baju. Tengok view. Okay. Ya Allah, cantik gila. Ni bukan dekat luar negara tau. Besut Terengganu, dekat dengan kampung Syawal. Tuju ke timur, kemudian belok kanan. Masjid 8 Kubah nama dia. Sebelah tu sawah padi. Sawah padi. Ni ada pondok konsep Terengganu. Ya Allah, cantiknya. Ya Allah, rumah awak. Rumahmu ya Allah, cantiknya. Ya Allah, Masya Allah. Si ada beranda ni ha. Kita boleh naik atas, tengok view. Ya Allah, ya Tuhanku. Masya Allah. Ya Allah, terima kasih. Bagi tengok view lawa gini. Sana tu sawah padi. This is Malaysia, guys. Kalau ke jeti perhentian, ke Besut, singgahlah masjid ni. Dekat je. Saya ingatkan jauh. So, on the way ke rumah kawan, nampak masjid ni kat tepi jalan. Ya Allah, sangat. Tak tahu nak royak ke apa dah. Lawa. Masya Allah. Tak sempat nak solat lah sini. InsyaAllah tengoklah balik daripada rumah Syawal ke. Sembayang jamak Zuhur dengan Asar kat sini. Tu sawah padi. Sawah padi, ya Allah. Masjid sawah padi. Tengok view tu. Okay. Sawah, view kampung. Kanan sawah sawah padi lagi. Ya Allah, ceras datang raya rasa masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah. Ni nenek Syawal. Ni. Tak boleh nak ambil apa tak tahu kalau Tok Mak kat mana baring kat sini lah. Duduk Nek. Tok Ma. Ada? Lama tak jumpa. Dia masa kita kahwin dia jadi MC. Oh ya. Saya kawan. Bihun, Ni tepi kedai ni. Lagi? nasi air. Ni celup tu. Apa nama kedai? Apa nama kedai? Kuning, ni celup. Sini kedai sini dah famous. Kakak Besut ni kedai ABC Kampung Pak Wong. InsyaAllah. Memang orang kenal lah. Kemudian InsyaAllah. Kakak Besut ni kenal kedai. ABC lah, nak satu. Nak ABC. Nak satu. Celup tu. ABC nak mi celup. Mi celup 3 lah. Untuk Tapi budak satu. budak satu tak nak pedas. Tak nak pedas. Budak okey. lah maksudnya. Ah. Lauk nak lauk apa? Lauk apa yang Ada ada? daging, ada perut. Lepas tu ada ayam. Ayam. Nak ayam. Awak nak ayam. Budak pun ayam lah. Perut je. Ke nak campur dengan daging ke? Campur boleh. Campur. Bersih rumah Tok Ma. Nak, Sampai kat laman-laman pun bersih Orang tua. Tu. Laman rumah dia tu. macam ni lah mi kat kampung. Ya Allah. Patutlah mu selesa duduk Kelampung. Yang lain. Kedai sampai rumah macam VIP tu. Tokek tu layan tu Yang ni orang Johor datang, orang KL datang cakap, boleh tak kau buka lah kat Johor satu cuba rasa. Tok Mak kahwin dengan sepupu Tok Mak. Tu kedainya.
Ni ya Allah bersih ni. Mira, Ah. mak adik ni. Oh. Mak adik. Dia Oh, sendiri saudara mara buat. sini. Adik tak mak lah. Oh. Dia kedai. Oh, kedai je kat situ ha. Kedai. Dekat Sempang. Oh, dekat Sempang situ. Ni, Okey. ni rumah ni dia buat sendiri. Adik buat sendiri. Dia beli barang, dia buat sendiri. Oh. Alah, rumah kucing. Alah, ini ngandung ke? Slipper itu. Oh. Lagi Mira. Mau buat bisnes kucing pun tak apa weh. Memang apa saya buat ni, saya beri. Oh, Ada seekor lagi, mana seekor lagi? Kejap. baby jual berapa? Baby yang ni saya jual. Kadang mana seekor lagi ya? Dia Ah, nak sudah. beranak ni Mira. Ha? Nak beranak. Ah. Kucing nenek. Seekor lagi. Mana? Alah sayang. Ha. Ada bangking. Buat lepak-lepak petang. Ada ni tanah ni. Ada pisang. Yang ni saya cakap ni ada tempat menanam. Oh. Tempat nenek dulu banyak dengan sampai sekarang dah sikit yang tempat menanam. Pokok terung. Ni dah awak tengok tu. Dah sawah dah. Oh. Kalau petang boleh jalan kaki je. Ada sawah betul. Ni pasti. Tadika. Lepas tu Senang anak si Syawal nanti. Yang ni ada budak mandi di depan-depan. Mandi. Bersih. Lah. Bersih. Air sungai memang direct sungai dekat Empangan. Daripada Empangan tu. Tapi ni deras ni. Ni kat dalam Empangan di sini. Oh. Habis si Syawal dulu pernah terjun ni. Saya daripada sana pernah lah cerita. Nenek dia cakap Ni tak ada sayur macam ada sayur ni tanah sayur. Orang kampung. Hmm. Kita makan kadang benda-benda. Yang tanam sendiri. Makan ni. Bersih rumah nenek. Wah kita tengok. Dia sapu sendiri ni. Hari-hari. Apa dah? Oh. Pagi-pagi. Sampaikan daun kering tak ada langsung. Pagi tadi ke dia cepat-cepat sapu tahu aku nak datang ke apa? Kan? Memang tiap-tiap hari. macam ni. Oh. Kalau ada buah 2 kali sehari ni. Oh. Memang macam inilah keadaan dia hari-hari. Oh, Masya Allah.